Ya, peringatan buat semua juga, tak pasti jangan kongsi. Pada penonton seterusnya, kita akan ke Cerita Pagi Kelantan untuk melihat kepada sambutan Aidilfitri Madani peringkat Kelantan, dan kita kongsikan bersama dengan anda di Pantai Irama Bacok bersama rakan pelapor kami Amirul yang telah pun bersedia. Silakan Amirul. Baik, terima kasih. Ketika ini saya bersiaran langsung di Pantai Irama Bacok untuk majlis sambutan Aidilfitri Madani peringkat negeri Kelantan 2025 yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri. Dan sambutan meriah walaupun baru saja bermula pada jam 9 pagi, namun kemeriahannya pengunjung-pengunjung yang hadir di sini cukup memberangsangkan. Dan untuk perincian berkenaan dengan program ini, kita bersama dengan Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, iaitu Tuan Haji Muhammad Azman Haji Arifin. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk pagi ini Tuan. Boleh cerita sikit berkenaan dengan perincian berkenaan dengan majlis sambutan Aidilfitri Madani peringkat negeri Kelantan 2025 ini? Okay. Assalamualaikum. Majlis Aidilfitri Madani pada tahun ini dianjurkan bersama oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi majlis ini diadakan di Pantai Irama Bacok, Kelantan, bermula jam 9 pagi dan akan berlangsung sehingga 2 petang. Jadi kita ingin menjemput semua rakyat di Kelantan, bukan saja di Kota Baru tetapi juga di seluruh pelosok negeri, termasuk juga di seluruh Pantai Timur, untuk hadir beramai-ramai memeriahkan majlis pada pagi ini. Pantai Irama ini adalah sebuah pantai yang cantik, bersih, lautnya membiru dan amat sesuai lah untuk diadakan majlis seperti ini. Keadaannya tenang dan boleh memberi healing yang baik lah. Jadi dijemput beramai-ramai untuk menyaksikan pada ini. Okey, apa menu-menu yang istimewa yang ada pada hari ini Tuan? Okey. Pada hari ini kita telah menyediakan menu untuk 10,000 orang. Menu suka ramai, semua orang tahu, kambing golek dipanggang dan dihidangkan panas-panas di lokasi. Selain daripada itu, menu tradisional hari raya, ketupat dan lemang. Tak lupa juga sate dan kuih-muih tradisional. Jadi kita menjemput semua untuk menikmati hidangan disediakan pada hari ini. Okey Tuan, mungkin ada sasaran daripada pihak Tuan sendiri melihat kepada sambutan yang merangsangkan untuk hari ini Tuan. Ya. Okey, pada hari ini kita membawakan konsep Raya Madani Lestari, di mana kita menggunakan pinggan mangkuk dan juga bekas minuman yang bersera alam berasaskan kertas, dan kita elakkan penggunaan plastik. Jadi diharap pengalaman berhari raya di sini dapat diterapkan dalam kehidupan seharian, supaya kita dapat menjaga alam sekitar untuk generasi yang akan datang, dan juga memelihara sumber alam yang tak diamanakan kepada kita untuk menjaganya. Selain turut dihadiri oleh Perdana Menteri, pengunjung-pengunjung boleh disajikan dengan persembahan-persembahan menarik dari artis-artis tempatan. Macam mana Tuan? Betul. Ya, sambil menjamu selera, kita akan dihiburkan oleh artis tempatan Kelantan yang popular, iaitu Irfan Anwar, adik Ryan, dan tidak lupa juga kumpulan DK Barat Siap Maharaja yang menjadi juara kebangsaan. Okey Tuan, harapan Tuan dan sekali lagi Tuan, panggil orang Kelantan dengan ramai-ramai untuk meriahkan sambutan Aidilfitri Madani 2025 peringkat negeri Kelantan ini Tuan. Okey, kepada semua yang sedang menonton, jemput untuk memeriahkan Majlis Raya Madani di Pantai Irama. Kita menjemput semua golongan masyarakat, tak kira bangsa, warna kulit, agama, baik kanak-kanak, warga emas, anak yatim, semua dijemput untuk datang beramai-ramai memeriahkan majlis ini. Okey Tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami untuk hari ini. Saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan di Pantai Irama Bacok ini secara langsung untuk anda, untuk majlis sambutan Aidilfitri Madani peringkat negeri Kelantan 2025. Pakak mari belakang adik kakak di rumah tu. Mari belakang sini, kembali kepada Irfan di studio. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.